sudahlah tidak berpelajaran tinggi. Janda pula, kau tak fikir itu, Murad? Saya menyintai Ani bukan kerana pelajaran atau darahnya, tapi pada batang tubuhnya. Tetapi aku sebagai seorang ayah tidak izin anakku berkahwin dengan seorang yang tidak setaraf dengan kedudukan kita. Saya tidak kira apa pendirian ayah. Saya tetap akan kahwin dengan Ani bila lepas saja edahnya. Murad! Kau seolah-olahnya hendak melupakan budi aku sebagai ayah, ya? Setelah kuberikan kau segala kemewahan, kumanjakan kau dari kecil hingga dewasa, kuberikan kau pelajaran yang tinggi yang cukup supaya kau besar menjadi manusia berguna. Tetapi sehingga saat ini kau cuba hendak melupakan segala-galanya. Mengapa baru sekarang ayah timbulkan segala budi dan jasa ayah? Kenapa tidak Murad ditanam saja hidup-hidup supaya ayah bebas berbuat sesuka hati? Murad! Murad! Mengapa begitu lancang sekali mulut kau, Murad? Kerana ayah yang memaksa saya bertindak begini. Kerana ayah menyesal melahirkan saya, sedangkan saya tidak pernah minta dilahirkan. Kebahagiaan hidup bukannya letak pada taraf atau darjat, Mak. Tapi untuk menentukan kebahagiaan rumah tangga Murad, kenapa pula disekat? Kami bukan hendak mengikat. Kami hendak meletakkan kau di mahligai yang mulia. Tetapi jika kau telah memilih rumah yang usai, saya akan menikah dengan Carmila. Carmila? Carmila mana? Anak Tan Sri Nasrun kah? Carmila yang pergi buat susu tadi. Carmila itu orang gaji kita. Kau jangan olok-olok dengan aku, Mi. Saya tidak olok-olok, Dede. Saya serius. Saya akan kahwin dengannya. Apa yang kau bilang? Alimin, kau seorang peguam yang terkenal dan anak seorang senata yang berketurunan baik-baik. Di mana mukaku nak kuletakkan? Jikalau buah mulut orang mengatakan Senata Alamdin bermenantukan orang gajinya sendiri, apa kau tidak malu? Cinta tak mengenal malu, tak mengenal taraf, tak mengenal darjat, dan tak mengenal bangsa. Diam kau! Inikah balasan kau kepada aku? Sesudah kau kubuat menjadi terkenal dan sesudah banyak duit aku habis memberi kau pelajaran, inikah balasan kau kepada aku? Memberi pelajaran adalah kewajipan bagi tiap-tiap bapa. Tetapi memilih istri bukanlah kewajipan bapa lagi. Kalau sekiranya saya tahu diri saya terikat dengan syarat-syarat yang kolot ini, saya tak mau belajar. Dan saya tak rela dilahirkan.